Sultan yang pertama Perak adalah Sultan Muzaffar Shah. Ya. Dia yang pertama bawa jin masuk jaga kerajaan. Dia panggil jin kerajaan. Dia belayar. Tiba-tiba ombak ombak ribut hantam kapal dia macam nak terbalik. Lepas tu dia minta doa. Apa yang jadi ni sebenarnya? Lepas tu jin tu menjelma kat dia. Ni cerita dia lah. Dia kata, jin tu kata, okey, kamu buang tahta kamu dalam air tu, dalam laut tu. Dia pun buang. Lepas dia buang dia punya crown tu, dia buang, baru ombak semua stop aman. Lepas tu dia buat perjanjian dengan jin tu, kena jaga dia. Jin tu tak, aku nak kena jaga kerajaan kau. So dia panggil jin kerajaan lah. Sampai dia balik Kuala Kangsar, dia apa tu tapi kita orang Perak, kita punya dialek kan pelik sikit. Kalau ayah ayo. Tak pelik, okey lah. Unik. Dia macam lepas tu kerajaan, sebenarnya jin tu disebut sebagai jin kerajaan. Raja tu bukan government tau. Kerajaan dia tu maksudnya raja-raja. So dia, tapi kita orang Perak kita sebut jin kerajai. Jin kerajai. Kerajai tu perkataan kerajaan. Orang Perak cakap. Betul adik, orang Perak. Jin kerajai. So memang banyaklah bila pertabalan, setiap kali pertabalan adalah kena ikut syarat-syarat jin tu bagi. So sampai sudahlah lepas Muzaffar Shah tu turun sampai 100